Miza sign je. Yang lain biar abang settlekan. Apa yang biadab sekarang ni? Tiap-tiap hari Miza fikir abang. Makan abang, pakai abang, kesihatan abang. Abang nak tahu kenapa Miza buat macam tu? Sebab Miza nak abang hidup dengan tenang. Miza sanggup buang semuanya. Kawan-kawan Miza, karier Miza. Dan yang paling sedih sekali, Miza sanggup abaikan keluarga Miza untuk abang tahu. Abang yang suruh Miza buat macam tu? Abang yang suruh? Tak kan? Habis tu kenapa hari ni Miza salahkan abang pula? Sampai hati abang. Apa yang meninggi suara sekarang ni? Nak bagi tahu semua orang yang kita tengah gaduh? Kenapa? Malu? Malu nak bagi semua orang tahu yang abang berskandal dengan orang luar? Malu? Abang berskandal tak malu pula? Apa yang abang nak sebenarnya? Abang nak apa? Miza, ini takdir, Miza. Oh, takdir. Abang yang buat salah, abang nak salahkan takdir. Abang tak salahkan takdir. Abang nak beritahu Miza, ini yang takdir Tuhan tentukan untuk abang. Miza orang tuannya. Fikir sikitlah. Kenapa abang tiba naik gaji? Naik pangkat? Abang dah lebih daripada mampu untuk kahwin dua, Miza. Apa yang susah sangat Miza nak terima? Sign je. Saya takkan sign. Miza takkan sign. Sampai mati pun Miza takkan sign.